Alhamdulillah, kamera tak mahal, tak perangai. Tak sampai Tasik Banding. Aku nak tengok malam kedai buka ke tak. Siang dia ada kedai makan dia okey tak tu? Buat kat pemandangan dia okey. Ni seorang tu ni. Berani seorang baik. Ada je tau yang balik kampung tu seorang naik motor nak balik selatan. Dia ni rindu kampung. Rindu kampung kan. Lepas tu hantu pun hantu. Tak peduli. Aduh. Tapi kalau aku prefer balik malam. Tapi tak ada lalu jalan. Dia balik malam boleh lah. Bagi aku kan, kalau kau nak balik malam pukul 8 tu okey je. Tapi kalau pukul 12 nak pergi sini ada risiko dia apa. Kalau kau start pukul 8, kau target pukul 11 keluar nak jalan Gerik ni kan, bagi aku okey. No problem lah. Okay guys, kita nak start konten kat Shell depan tu. Tapi jalan ni dia dah start gelap je. Rakam dulu lah sebab lagi 1 minit dia tu 1 kilometer dia Shell. Betul ke tak tahu pun, tak ingat lah jalan ni kau ni Shell. Betul lah dia Shell. Tapi rasa memang ada pump minyak baru. Betul tak? Betul. Banyak lori guys. Dia makan. Ada kedai makan Tom Yum atas ni. Boleh makan ni. Mantap. Terang. Mantap. Sedap. Tapi bagi aku function tu, kalau kedai yang buka macam ni, dia akan apa, yang orang lapar kan, turun daripada titik wangsa, boleh makan-makan. Okay, start dari sini. Turn right, then you will arrive at your destination. Sabar lah, kita nak start ni. Tak start konten macam mana. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal guys. Okay baik, kita sekarang akan meneruskan trip daripada Gerik guys. Kita akan lalu daripada Gerik ini menuju ke Jeli, Kelantan, melalui Lebuh Raya Timur Barat. Lebuh Raya Timur Barat, bagi tempat yang ada laluan gajah dan sebagainya. So guys, dekat sini pun ada juga kisah seram yang diceritakan dekat kawasan ini. Dulu AJ pernah lalu jalan ni pada tahun 2019. Okay, tetapi guys, waktu tu rakaman kamera kurang cantik dan tak berapa nak nampak sangat guys waktu tu. Okay, boleh tengok balik refer rakaman lama. So ni AJ nak buat rakaman baru dekat jalan ni, nak tengok apa benda barang yang ada dan nak merasai sendiri situasi yang dikatakan ada gajah kena langgar tu lah. Macam mana mungkin kejadian tu boleh berlaku, kita cari penjelasannya secara logik guys. So AJ akan berhenti dekat perhentian Tasik Banding dulu. Lepas tu nanti akan sambung balik ke perhentian Titi Wangsa. Lepas tu akan terus ke Jeli. Setiap perhentian tu AJ akan berhenti. Jom kita mulakan perjalanan guys. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Jom. Aku ingat aku macam ni, aku lalu je, tak payah cerita. Nanti aku buat react yang aku cerita ni. So kadang-kadang dia macam mengganggu kat tau. Dia mengganggu apa? Aku rasa meremang pula ni tiba. Kita nak drive kita respon je yang ada. Kita respon maksudnya jalan tu, respon. Ada kisah seram, kita cerita-cerita point je. Tak payah cerita detail sangat. Lagi dia macam trigger benda dah apa banyak. Okay baik, bismillahirrahmanirrahim guys. Kita baru start gerak daripada Gerik ni, iaitu Shell yang ada kat sini. Jam menunjukkan 3.58 minit malam guys. Kita akan meredahi jalan ini menuju ke Jeli pada waktu tengah malam. Okay, so mana kisah yang ada, korang boleh kisahkan dekat bawah terlebih dahulu. Okay, sekarang kita akan menuju ke Tasik Banding punya perhentian dulu guys. Okay, dia ambil masa setengah jam daripada sini lah.
So guys, kalau ada cerita, kisahkan. FJ ada banyak cerita. Cuma kita ambil keputusan untuk tengok. Kalau nak cerita, cerita. Kalau tak cerita, kita tak cerita lah. So kita nak fokus kepada pemanduan kat sini. Mencabar sikit. Takut nanti dia distraction. Kalau jalan Gerik ke Kuala Kangsar tu, jalan tu straight. Jadi kalau ada gangguan ke apa, kita steady lagi. Sini dia gaung guys. Dia jalan tajam. Okay. Apa ni, selekoh tajam. Gaung. Banyak kes terbabas dan sebagainya. So AJ malam ni nak fokus betul-betul kat jalan. Kalau cerita pun cerita simple-simple je. Kalau cerita detail nanti AJ buat rakaman dekat video react seram lah. Ambil video ni kita buat cerita yang ada tu sambil korang layan cerita tu sambil tengok jalan ni sendiri. Ok guys, sekarang dah pukul 3 pagi guys. Ada kenderaan lagi daripada arah belakang dan juga arah hadapan. Okay, masih banyak lagi lah kalau dari sudut pandangan AJ. Cumanya nanti bila dah masuk jalan gelap nanti, kita expect kereta dia akan jarang-jarang lah kita akan jumpa. Okay, sebab kat sini ada kawasan traffic light. Jadi ada banyak lori, ada banyak guys. Malam-malam biasa jalan ni, kalau siapa tak pernah lalu, kalau malam-malam lori masih banyak lagi. Kadang-kadang ada orang tidur kat tepi jalan. Jadi tak pelik pemandangan tersebut. Biasa-biasa saja bagi pemandu lori lah. Pemandu kereta biasa macam kita ni mungkin tak biasa kan, lalu tengah-tengah malam jumpa lori banyak-banyak. So inilah situasi yang sebenar guys. Ok guys, kita akan mula masuk jalan yang gelap guys. Ok, ni jalan dia, Jalan Lebuh Raya Gerik menuju ke Kelantan, ke Jeli. Akan jumpa daerah Jeli dulu. Ok, so kita tengok batu penanda guys. Kita tengok ni kilometer ke berapa. Pasal yang dia kata tu yang kilometer ke 80. Ni yang nak lagi Kota Baru ni, yang tak ada batu yang tu yang macam kilometer berapa. Tak ada. Kalau dia jalan dia ada jam 79, 78 je. Nombor batu penanda tu tak ada. Tadi dia ada 4198. Ada nombor Ada 198. Itu dia punya jarak nak ke Kota Baru. Kadang-kadang tepi dia ada nombor kecil-kecil. 4. Tak ada nombor 4. Sekejap lagi nombor. Sebab yang tu dia kata kilometer 80. Lepas tu macam mana aku nak tahu kilometer 80 tu kat mana? Ok guys, kita mulakan perjalanan guys. Ok, gelap kan jalan ni. Jalan ni dia tak berapa cantik sangat. Dulu pernah rakam, tapi rakaman tak berapa jelas guys. Yang ni kita rakam insyaAllah dengan lebih terang lagi lah. Dulu naik kereta yang sama, tapi dulu pakai DJI Osmo Pocket One. Dia malam dia tak berapa cantik lah cahaya tu. Yang ini kita gunakan Sony, kamera Sony guys. Harap lebih cantik lah dia punya rakaman tu Okay, FJ bawa kelajuan 60 je guys, 60 je. Jadi apa-apa kemungkinan tepi jalan ke, tengah jalan ke, atas jalan ke, boleh dapat dengan ni. Ok, ni ada kawasan awas lintasan hidupan liar, iaitu gambar apa dia panggil, tak boleh sebut kan keluar pula kan. Fumakila. Apa? Fumakila guys. Gambar Fumakila. Gambar logo Fumakila. Jadi kena hati-hati lah. Ok, ni kawasan dia bagi amaran begitu. Ok, bismillah. Belakang ada kereta nak potong. Kita ke ban ke lori ni guys. Ada belakang ada lori, tapi kita nak bagi potong sekarang ni double line guys. Dia nak bawa slow ni, tak nak laju 60 sekarang. Tapi kesian kat lori dengan kereta belakang. Banyak tu. Banyak pula. Tadi kita start tadi tak nampak je, belakang penuh pula lori dengan kereta guys. Aduh, takkan nak boleh laju pula. Kacau ni. Laju main babas ni. Kalau dia sondol kereta cepat-cepat. Okay guys, belakang ada lori. Okay, dia dah jauh dah. Dia bawa kelajuan biasa-biasa ni. Kalau dia nak potong, dia bagilah potong. Sebab tak nak laju-laju kan. Nanti kalau laju tak nampak. Pemeriksaan pihak berkuasa di hadapan. Ada tempat ni lah, yang polis apa. Dulu kan ada kan, nanti ada polis. JPJ ke polis? JPJ ada dulu. Sekarang ada lagi tak? Tak ada dah. Dah ada. Ni pondok ni. Dulu dia letak barrier tau. Sekarang dah tak ada. Dah macam gelap. Okey, belakang ada kereta dalam keadaan laju. Nanti kalau dia nak potong, kita bagi dia potong guys. Kita bagi dia laluan mudah. Okey, kita bagi dia potong
kita ke tepi sikit. Walaupun ni double line, tapi kita bagi jalan laluan kepada dia, memudahkan dia nak memotong. Mungkin dia ada urusan yang lebih penting. Okay, belakang ada lori. Dia dah aku terbuka lah tinggi lah. Okay guys, ni jalan dia. Banyak kisah seram di sini kalau korang nak tahu lah. Okay, ada banyak kisah seram kat sini yang diceritakan. Dia cerita sikit-sikit je lah berkaitan dengan apa yang berlaku. Gangguan banyak. Kalau korang ada kisah lagi bagus. Korang cerita kisah real korang yang berlaku kat sini. Kali ni FJ bersama member. Okay, kalau ada in case jadi apa-apa ataupun ada apa-apa yang tak diingini ke apa ke, dia akan bagi tahu lah. Okay, dia akan beritahu supaya berhati-hati. Okay guys, belakang kereta bila nak potong lah. Lagi yang dia sibuk, kita nak slow. Lepas tu nanti dia nak hiki-hiki. Macam 2-3 buah agak. Lori tak apa lagi. Dia berat nak naik kereta ke dia bawa slow. Okay guys, sekarang dah pukul 3.05 pagi guys. Nak sampai ke Kota Baru. Batu penanda tunjuk 193 km. Perjalanan masih jauh lagi kita nak tempuh. FJ pun bukan nak kejeli guys. Kita orang akan tidur dekat Macang kot. Macang ke Tanah Merah ke apa kan? Apa kena fikir. Tanah Merah dekat-dekat dengan Kota Baru lah guys, tempat tu. FJ tak ingat nama tempat yang FJ sewa. Kita akan tidur situ. So jauh lagi perjalanan. Mungkin 3-4 jam lagi guys. Wah, dia letak stiker satu. Bukan lah stiker. Kenapa lampu? Tak ada. Okay, ini dia guys. Hari tu dulu dah pernah buat rakaman, tapi kamera gelap guys. Kali ni harap kamera dapat tangkap dengan lebih cerah lagi lah akan keadaan kawasan di sini. Cuma ini nak beritahu kat korang, hati-hati. Sebabnya ni selekor tajam, selekor maut. Kadang-kadang kereta daripada arah berlawanan dia masuk lorong kita ni. Jadi pemanduan di sini 100%. FJ tak boleh nak baca guys kisah yang ada. FJ tak buka lah kisah yang ada ni. FJ dah cari dah. Ada 3-4 cerita kat jalan ni. Tapi FJ ingat, untuk keselamatan lebih baik FJ fokus kepada pemanduan ni lah. Okay, tak nak cerita yang ni, nanti FJ cerita buat dia yang seram. FJ paparkan video ni, korang boleh tengok keadaan dia. Dan ini adalah real yang sebenar. FJ nak fokus pada pemanduan guys. Okay, kita nak tengok apa yang ada. Okay, purpose utama projek kali ni, okay, projek kali ni fokusnya adalah untuk menerjah jalan yang AJ langsung tak pernah lalu, iaitu daripada Kuala Kerai menuju ke Gua Musang, Gua Musang menuju ke Raub, Raub menuju ke Betong, Betong akan naik ke KL lah daripada situ guys. Itu sebenarnya purpose utama yang ada orang request kepada AJ untuk melalui kawasan dan juga jalan tersebut. Okay, itu jalan yang paling utama yang kita nak lalu lah. Yang ini sebenarnya dulu dah pernah buat rakaman, tapi nak pergi sampai daripada Kelantan tu, alang-alang je fikir baik buat terus konten yang kita buat konten baru lah kat sini, okay? Dengan rakaman yang lebih jelas. Fokus utama memang nak jalan daripada Kuala Kerai menuju ke Gua Musang, Gua Musang menuju ke Raub. Itu dia punya fokus utama dia. Okay, jalan naik bukit guys. Kita fokus kat jalan ni. Tambah dah pukul 3.08 ni. FJ pun sebenarnya nak kata mengantuk lah, tapi tak mengantuk sangat pasal minum kopi lah. Kita nak fokus jalan guys. Kalau korang ada kisah, kisahkan di mana kejadian itu berlaku. Okay, kalau point kat mana lagi bagus, apa gangguan yang korang hadap kat sini. Okay, so kita bawa kelajuan 60 km sejam. Masih ada banyak lagi kenderaan yang melalui kawasan ini. Hati-hati guys, jalan dia memang cabar. Tapi berbanding dulu, sekarang dia rasa okey lagi. Dulu lagi bergegar-gegar dekat jalan berlubang-lubang. Dekat jalan dia jadi tak rata dulu. Sekarang ni jalan dia nampak elok sikit lah. Divider. Ya, baiki. Tapi divider bengkok-bengkok tau. Dia macam ni guys. Kalau korang lalu jalan yang selekor banyak ni kan, korang bawa biasa-biasa je lah. Tak payah laju sangat. Tak laju sangat, tak slow sangat. Kalau divider dia bengkok-bengkok kadang-kadang jadi kita lose control pasal laju sangat. Bapak banyak gila bengkok kan. Boleh kata setiap tau. Korang tengok divider belah kiri ni, betul berkesan bengkok-bengkok. Kena langgar. Kita bawa relax-relax lah, santai lah.
Dan kalau ada haiwan ke yang melintas jalan ke, kita dapat mengelakkan daripada langgar haiwan tersebut. Mana? Usi. Pandai bang. Tak ada kabut sebenarnya malam ni. Tak hujan. Tak hujan. Tak selalu macam dulu. Aku rasa sama kita lalu berkabut teruk lah. Dia kalau kabut kalau petang macam hujan. Ini dah 3.10. Jelas Alhamdulillah. Malam ni clear pemandangan. Cumanya bukan bulan mengambang guys. Kalau bulan mengambang lagi jelas jalan ni korang nampak. Ni bintang pun tak nampak ni. Tak tahu. Dia tak nampak bintang kat langit. Mungkin awan gelap ke apa, tak pasti. Okay, trip kali ni berdua. Pada 2019 kami berempat. Ada orang tanya kan sambil-sambil kita bawa kereta ni, je jawab sikit mana je ingat lah. Pakai komen-komen orang ni. Dia kata, kau buat jalan seram, lepas tu kau pergi 4 orang. Kata apa, barang pergilah seorang-seorang ke apa. Tak kan, dia macam ni. Masa tu tahun 2019 AJ baru buat konten video jalan seram ni. Jadi waktu tu kita open siapa nak pergi macam tu lah. Siapa-siapa nak merasai pengalaman tu lah. Jadi waktu tu member free. Lepas tu ada jijan kan. Ada jijan dalam tahun 2019 tu, ada jijan free. Lepas tu kawan kepada member pun free. Dia orang nak jalan. Dia kata jom lah nak try. Biasa budak-budak lagi waktu tu. Zaman AJ muda je tu lah. So AJ pun kereta ada kosong. Bawa je lah, apa masalah. Merasai pasal sana tu kan. Ada orang marah. Dia kata pasal apa kau pergi 4 orang. Kata buat konten. Telah marah pula dah. Aku pening tak nak jawab. Okay faham ni aku pergi berdua je ni dengan member ni. Sebab tak ada siapa nak ikut. Member pun dia terpaksa ambil cuti guys. Ni member ni kerja kat KL sekarang ni. Dia ambil cuti. Tapi dah lama tak buat konten sama ni. Jawab soalan Ada lampu. Lampu dah. Tapi ada siapa Haji, every tengok ada dia komen. Tapi tak ingat lah. Dia ajak AJ berapa kali jalan kat Selangor. Dia ajak AJ banyak kali. AJ pun tak ingat dah nama channel dia tu. Dia ada channel tau. Bro minta kontak AJ balik dekat saja dia bagi nombor ni. Kalau bro boleh kontak balik. So AJ ingat nak try jalan kat Selangor kak. Ni baru start balik konten jalan seram ni. AJ nak try jalan dekat Selangor. Jadi kepada bro yang dulu dia ajak AJ pergi jalan Kuala Kelawang macam tu, minta komen balik WhatsApp supaya kita boleh deal bila tarikh yang sesuai nak terjah jalan dekat Selangor Kuala Kelawang kot, menuju ke Negeri Sembilan ke saya. Lepas tu mana-mana tempat lah, Lembah Beringin ke apa ke kalau ada. Lampu sebelah Terminator. Lampu sebelah dia tak ada. Kereta belakang ke lori yang belakang tu tak ada slow. Steady je. Okay guys, ni jalan dia guys. Dia harap okey lah. Apa ni rakaman ni, tak ada masalah, harap-harap okey lah. So AJ pun tak pasti ni jelas ke tidak ni. Kamera ni dah lama guys. Korang support balik channel ni sebab AJ nak naikkan balik channel ni. Ada peruntukan AJ nak tukar kamera Sony baru ni. Kamera Sony ni 2017 je guys. Dia dah lama sangat dah ni nak tukar. Tapi Sony dia mahal sikit. Kalau korang support channel ni, AJ ada bajet, memang AJ tukar kamera baru lah. Ni pun dah habis sampai 10,000 ni upgrade kamera DJI apa semua. Tinggal kamera Sony je nak ganti. Tinggal satu lagi item kamera Sony. Yang AJ guna sekarang ni kamera Sony lama guys, 2017 punya. Kalau korang support ke ada orang nak belanja. Dia ada kedai kamera kan. Lepas tu dia ada kamera lebih. Sony ZV-E10 pun jadilah yang murah. ZV-E10 ke. Dan kita tak minta mahal ZV-E10 ke ZV-1 ke kalau ada. Memang dia tak pakai, dia nak bagi je. Nak AJ buat konten, AJ terima je. Pasal nak upgrade kamera ni pun mahal juga guys. Kalau ada lah nak bagi. Kalau tak ada tak apalah. Kita beli je lah yang baru. Tak pun beli second hand. Siapa nak jual second hand murah-murah separuh harga, boleh PM Dah lah suruh orang jual separuh harga, suruh PM lah. Aduh, unik. Okay, MJ suka sikit malam ni guys. Pasal MJ nampak jalan clear lah.
pemandangan clear. Dulu tak ada aku rasa kan lampu ni kan. Betul tak? Zaman kita lalu 2019 kalau tak silap, asal lampu-lampu ni tak ada. Tapi bagus lah inisiatif tu kan. Dia letakkan selekor yang mungkin bahaya, dia bubuh lampu-lampu solar ni. Itu terima kasih kerajaan yang ada pasang lampu. Kalau baguslah ada perubahan lah kan. Kita bayar cukai, ada perubahan. Okay, alhamdulillah. Okay guys, slow guys. 17 minit lagi akan sampai dekat perhentian Tasik Banding. Jadi nak berhenti kat situ, nak tengok apa barang ada kot, ada jual-jual saja je guys. So kalau korang jalan malam, korang boleh berhenti kat situ lah, beli-beli jajan-jajan potato. Nak aku je metos tadi. Ada tak? Aku sebenarnya nak mengantuk kan, nak kena punya. Allah, apa hal ni? Kabel kita jatuh kan dah. Sorry tak perasan guys, kabel tersengit guys. Boleh lah. Kalau kabel tu tersengit tak, aku dah keluar. Kalau terjatuh lagi, kena setting lagi. Kita maaf guys, kabel tersengit. Dia punya tripod dia terjatuh satu tadi. Okay, jadi kita setting balik. Nanti kita berhenti kat perhentian tu, kita setting balik guys. Okay, lori di hadapan dan juga bas ekspres. Jalan ni aku cakap lah, korang kena hati-hati guys. Kadang-kadang ada orang memotong tak lepas, mengantuk, dia masuk lorong korang. DJ pun tak boleh nak buka. Cerita seram tu ada dalam handset, tapi nak baca ni tak sesuai lah guys. Jalan belok-belok kan, aku terus sambil lah baca. Aduh. Bismillah. Mentos P4 punya, pergi sejuk. Lubang. Hati-hati guys, banyak lubang guys. Sampai yang naik motor ni hati-hati guys. Kalau naik motor kau terpelanting. Kan ada motor yang laju-laju, yang Traxxer lah apa lah. Tengah lubang tadi aku rasa memang tercampur. Okay, santai. Sedap. Mentos. Turunkan Mentos guys. Ni wiper ni memang buka. Jadi? Wiper memang buka. Aku buka sebab kadang-kadang nanti dia memang dia jadi macam putih tu. Nanti lepas tu bila kau baru nak buka, nanti dia jadi belah tu. Jadi bagi aku, kau buka je. Adakah ada orang marah aku kenapa buka ni? Buka apa nama ni? Wiper ni dia marah. Dia kata benda kau jalan tak hujan kau buka wiper lah. Nampak sangat tak pernah lalu malam-malam. Dia nanti jadi apa, empun tu. Bila kau baru nak buka, nanti dia jadi belah. Dia lama nak hilang. Jadi kita buka siap-siap. Aku rasa terang lah rakaman ni. Puas hati lah. Dulu gelap weh. Rakaman yang 2019 tu gelap weh. Cantik. Dengan rakaman tak ada masalah guys. Cantik. Banyak kan tu bas ekspres dia bergerak malam daripada Kelantan. Memang tak dulu ada lagi. Dia memang gerak malam ke? Selalu pukul 10, 11 bas dia. So dia akan sampai sini dalam pukul 2-3 pagi tu. Sebab member dulu dia duduk Kelantan. Kalau contoh dari Kedah pukul 10 ke 9. So akan lalu macam jalan Gerik ni tengah malam lah. Lalu semua sampai dekat pagi lah. Dalam pukul pagi. Oh, maksudnya malam ada bas ekspres guys. Lalu kat jalan ni. Member dia tahu sebab dulu dia duduk Kelantan. Tapi dia tak nak bagi tahu identiti dia. Dia belajar kat Kelantan dulu guys. Dia pernah terbabas kat sini masa nak hantar dia. Kau ingat kat mana? Tak ingat? Tak ingat. Sebelum ke selepas perah? Kejadian belasan tahun dulu sebelum perah. Perah tu dulu gelap tu. Aku ingat lagi lah pasal balik malam kan. Daripada Terengganu kan, balik malam. Ni lah, ni Serena. Dulu malam gelap gila. Aku rasa lori pun tak ada. Tidur je. Mula-mula aku ingat macam ni ada dalam terbiar. Tak macam tu. Tadi kita lalu dah dengan lampu cantik. Mantap lah. Bagus juga kemodenan tu. At the end benda ni jadi sejarah lah. 10 tahun akan datang tak tahu lah. Tak ada highway baru lah.
Okay, 13 minit lagi guys. Lebih kurang 12 km. So far tak ada apa-apa yang mencurigakan yang ejen nampak dari sudut mata lah. Okay, kita lalu saja. Memang banyak bas guys. Hati-hati lah malam lalu jalan ni. Itu yang orang bawa bas, orang bawa lori, kita salut pasal diorang memang ada pengalaman yang banyak lalu jalan-jalan macam ni pada waktu malam dan sebagainya. Mungkin pengalaman diorang lagi dahsyat kot daripada game sehari-hari lalu. Kita lalu kadang-kadang guys, sekali-sekala je kita lalu ni. Orang yang bawa bas, bawa lori, hari-hari lalu. Tapi jalan dia rasa macam makin better lah tu. Macam makin besar kan. Dulu macam tersempit kecil je. Dulu aku rasa macam 2-3 lorong. Tak tersempit kecil. Lepas tu tak elok. Sekarang jalan dia macam nampak elok. Lepas tu makin besar. Lepas tu line-line apa semua nampak elok lah, line apa semua. Dulu line pun macam sedih. Aduh. Okay guys, kita masih pemandangan Puma Kila kita tak nampak lah. Dulu masa lalu 2019 tu memang ada guys, Puma Kila. Dia duduk tepi jalan makan daun-daun ni tadi. Untuk yang 2025 ni tak ada guys. Dah. Masa kalau ada highway macam plus kan, kejap sampai Kelantan. Tak? Dia tak jalur je, belok je straight. Kejap sampai Kelantan. Lebih kan. Lori je belakang dia. Lori ni dari tadi tapi kan turun bukit, dia jadi laju. Aku malas pun laju ni. Aduh, dia boleh menyonda-nyonda ke belakang. Habis juga. So, kita bagi dia potong kan. Belakang ada lori guys. Tadi dia bawa slow, tiba-tiba pula bawa laju lah. Kita bagi dia lepas guys. Aduh, tak ada tempat. Bagi dia potong. Okay, je terpaksa bawa laju sikit. Pasal lori kat belakang ni punya laju. Kita pun takut ada sondol kat belakang. Laju betul je bawa. Dia dah bawa 70. Sebab tu bukit ni. Dia turun bukit. Jadi dia boleh kacak lah laju. Sebenarnya nak bagi dia potong ni kalau boleh. Tadi dia jauh. Dia dekat. Okay, santai. Berhenti tepi ni. Macam jalan dia tak elok pula. Berpedah ada bentos. Salah ambil lah. Okay, santai guys. Ada gabus. Aku tak buka. Dah hilang banyak lah. Laju tu lori tengah dia tak selesa sangat buat dia laju. Nak bagi dia potong double line guys. Dia pun tak boleh nak potong ni pasal double line. Kita kena cari tempat naik bukit. Nak bagi dia potong. Rasa macam laju. Tak, aku rasa je lori belakang laju. Tapi dia jadi bahaya kat kita lah. Pasal kan dia sondol belakang. Nah, ya kita pula takut ada benda haiwan melintas tu. Tak boleh nak laju sangat ni. Semua dah belai. Pump. Aku tengok 29 hari bulan Mei dia kata ribut banyak pokok tumbang kat sini. Banyak pokok tumbang. Betul tu lah. Respect.
guys, kita bawa kelajuan tinggi lah. Sorry lah guys. Lori belakang ni daripada tadi dia rapat kat belakang. Kita nak bagi dia potong tak ada tempat. Jangan sesuai. Nak bagi lori ni lepas. Lubang. Aku belong kat lubang ni, stres lah. Nampak ni lubang ni. Okay guys, santai. Semua double line ni je, tak boleh nak bagi lepas lori kat belakang. Dah macam race dengan lori lah. Padahal nak santai lah. Ada bukit dia dah sejuk. Kurangkan laju guys. Okay, gunakan gear rendah. Dapat lain semua. Tapi dulu kita lalu ada lori balak kan. Lambat. Lepas tu nak potong je payah. Kenapa malam tak ada lori balak? Kenapa tak ada lalu? Aku macam pelik lori balak tadi. Tak lori balak, lori yang tanker bawa minyak. Kereta siang banyak lori balak. Nak potong pun apa. Okay guys, kita akan melalui jabatan dulu. Jabatan 1. Nampak ni cantik guys. Kalau siang wow. Siang cantik sangat-sangat kawasan ni. Malam macam ni korang tak nampak tasik tu guys. Okay, lori potong. Alhamdulillah. Dah lu Papa Roger lah. Lori ni punya lori towing. Okay, pergi lu Papa Roger. Tak, kenapa aku dah pelik lah. Dia punya laju dia macam apa. Lori towing memang dia laju. Cari bangsa tu. Kita tengok budak ni terbabas tak terbabas. Tak terbabas, kita jalan dulu. Depan lori. Okay guys, kita dah nak sampai dekat hentian rehat Tasik Bating. Kita stop sekejap kat situ. Lepak-lepak dulu 5 minit, 10 minit. Jalan balik. Trip malam ni santai guys. Tak kalut. Aku rasa aku nak memerut dia. Sekejap aku kalau minta nak. Dulu resort ni dia tak ada ni tau. Resort ni tak ada penghadang masuk oh. Lepas tu kau boleh masuk situ. Dah lah guard tak ada. Gigi tandas dia. Tandas dia dah bersih gila. Dan ni dia dah letak macam penghadang parking tu. Customer yang boleh masuk. Okay kan, naik bukit. Depan ada lori. Aku kat lampu tinggi ni tak Bismillah. Okay, kita dah sampai dah ni. Lagi 1.6 km. Depan ada lori. Tu yang slow sikit guys. Tapi sekarang jalan ni beza banyak sangat-sangat. Korang boleh tengok rakaman 2019 kita orang dengan sekarang 2025. Jauh beza lah. Dari sudut keselesaan nak bawa kereta kat jalan ni. Dulu dengan bergegar-gegar weh. Dah macam lalu kawasan perang. Okay guys, kita dah nak sampai. Oh, mantap. Antap. Kita antap. Baiklah atas bukit. Bukit dah. Lihat ada betul. Yang ni pun slow sangat. Bawah apa ni? 40 mai. Bawah 40 mai. Bukan ada benda numpang. Dia jadi berat guys.
In 300 meters, turn left. Okay, kita dah nak sampai guys dekat RNR ni. RNR ke Hentian ni? Tak pasti. Hentian. Royal belum. Hentian Royal belum, tasik banding. Kita sampai objektif yang pertama. Okay, kita santai dulu sini. Take the next left, then turn right. Sebenarnya FJ tak pernah berhenti pada waktu tengah malam. Jadi itu yang nak lalu, nak tengok dia buka tandas dia apa semua. Sebab kalau korang sakit perut boleh banyaknya kita boleh berhenti kat sini guys. Siang cantik, tandas dia pun okey. Malam tak pasti tandas dia buka ke tidak. So guys, kita tengok dulu apa barang ada. Kan tu ada tempat parking berbayar. Ini mana ni? Aku salah kan? Ush, tu macam kita tu naik boat tu. Cuti tu dah. Di sekolah kan? Cuti sekolah. Lepas tu ramai orang mungkin cuti naik boat, parking sini. Ke aku silap ni tu? Betul kan? Hentian dia punya ni macam ni nak parking apa? Tutup ke hentian dia? Tandas. Oh, Your destination is on the left. kalau tanda-tanda pun tak buka. Sure. Kalau orang terberak je ni. Okay guys, je sebenarnya nak pergi dekat tandas ni sebenarnya, tandas. Okay, tandas. Tapi guys, tutup lah rasanya. Satu memang tak ada orang berniaga tu, satu hal lah. Tengah parking penuh macam ni cuti sekolah. Confirm tutup lah guys tanda dia. Tak boleh pergi kot. Kalau pergi pun mungkin kunci kot. Ni lah tanda dia guys, depan ni. Tak ada orang, gelap. Takkan tanda tak buka Tapi tanda dia aku nampak lampu gelap. Maksudnya hentian ni bukannya hentian yang ni lah kot. Gelap je dari sini. Kau kena naik boat. Kau semua orang kat sini boat. Tamat. So next destination adalah hentian apa sekali? Titi Wangsa. Okay guys, habis sampai sini dah. Titi Wangsa KL tu. Aduh. Ya, di kereta belakang. Manjaran. Aduh, aku dah tak appetite lagi. Tidawangsa rest stop may be closed by... Okay guys, kita akan patah balik jalan ini. Macam mana aku nak patah balik ni? Dia salah ke? Kita akan pergi ke hentian Titi Wangsa guys. Kita akan pergi ke hentian Titi Wangsa. Okay, kita akan berhenti kat hentian Titi Wangsa. Situ ada tandas, ada surau. Situ boleh tidur lah kat situ. Sini tanda dia tutup guys. Baru tahu malam dia tak buka. Ya macam kan malam tandas dia buka, tapi malam tandas tutup. So bajet-bajet lah nak pergi tandas tu. Kereta tadi ada parking. Kadang-kadang orang berhenti sini nak tidur. Banyak. Setengah jam akan sampai pukul 4. Pukul 4. Tengok sampai awal juga kita.